Agak-agak kan orang Bukit Gambir dah tahu tak ada pot restoran shell out yang best, korang kena try. So hari ni Akak Jemble nak bawa korang makan dekat Kagawa Bukit Gambir. Dia ada 2 cawangan tau. Satu lagi cawangan dekat Pagoh, tapi yang kali ni baru je buka dekat Bukit Gambir. Akak Jemble nak highlightkan untuk menu shell out dekat sini memang meriah tau. Ada udang, sotong, ketam, kupang. Yang Akak Jemble ambil ni kuah buttermilk. Dah lah kuah dia pekat, seafood dia pun manis-manis. Suka sangat makan pasta tu, boleh try dia punya creamy tom yum pasta, masam pedas. Ada nachos dengan ayam popcorn, dia sesuai sangat untuk korang makan kudap-kudap time lepak. Korang yang suka makan pedas-pedas, nasi ayam geprek dia pun boleh tahan, sambal menyengat, makan sekali confirm nak repeat lagi. Kalau korang nak makan yang manis-manis, boleh try dia punya roti sangkaya. Lagi best korang makan panas-panas. Kalau ada yang nak booking untuk anniversary ke birthday, bolehlah request kek, siap ada nama lagi. So kalau korang ada lalu dekat Bukit Gambir ni, singgah je dekat Kagawa Bukit Gambir. Tempat dia pun selesa, sesuai untuk family yang ramai. Lepas tu makanan dia pun best-best, meriah, banyak pilihan. Nak tahu lebih banyak lagi pot makan menarik, save videonya. Okay, bye. Assalamualaikum.